Kilat serta guruh adalah fenomena alam yang seringkali mengagumkan dan menakutkan. Proses pembentukan kilat dan guruh bermula dengan awan cumulonimbus yang terbentuk di atmosfera. Awan ini terbentuk apabila udara lembap yang panas naik ke atas dan mula menyejuk dan memejal. Apabila awan cumulonimbus terbentuk, zarah-zarah air dan kristal ais di dalamnya mula bergesel dan menghasilkan cas elektrik. Hasil daripada geseran ini, cas elektrik negatif akan terkumpul di bahagian dasar awan manakala cas elektrik positif berkumpul di bahagian atas awan. Permukaan bumi di bawah awan tersebut pula menjadi positif cas kerana tertarik dengan cas negatif di dasar awan. Sampai suatu ketika, perbezaan cas antara awan dan bumi menjadi terlalu besar untuk ditahan. Cas negatif tersebut akan menghasilkan kilat dengan melepaskan caj elektrik ke bumi melalui laluan yang kurang rintangan, biasanya udara. Inilah yang kita lihat sebagai kilat di langit. Setelah kilat terjadi, berlaku udara panas mengembang secara pantas yang menyebabkan gelombang kejutan serta menghasilkan bunyi yang kita kenali sebagai guruh. Guruh adalah hasil daripada pelepasan haba yang sangat cepat dalam lorong udara yang dipanaskan oleh kilat. Fenomena ini semuanya mengambil masa kurang dari 1 saat, tetapi cukup untuk menjadikan pengalaman melihat kilat dan mendengar guruh sebagai suatu yang luar biasa. Ia turut mengingatkan kita tentang kuasa alam dan betapa pentingnya memahami kejadian alam semula jadi.